Hak moleknya berucap tu duduk di tempat yang lebih tinggi. Dan itu sunnah Nabi SAW. Tidak salah. Tidak termasuk dalam membesarkan diri, kau melebihkan diri, kau tak. Sebab tujuannya duduk tempat tinggi supaya boleh nampak. Itu tujuannya. Dia pun turun. Dia pun pergi dekat orang-orang perempuan dan mengingatkan mereka sambil bertelekan. Dia pegang tangan Bilal. Bilalnya duduk hamparkan kainnya. Orang-orang perempuan pun campakkan sedekah ke dalamnya. Orang perempuan campakkan fathaha. Fathaha ni kepada dia cincin. Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan cincin besar yang dipakai di kaki. Kalau cincin yang dipakai di tangan, itu khatam. Hak ni fath, cincin besar. Hak pakai di kaki, menunjukkan kaki ni boleh pakai juga. Kalau nak pakai lah, tak saya pakai, biarlah. Dalam masyarakat kita orang tak buat apa tu dah. Anak rayaknya ada. Kalau nak pakai pun boleh. Sepasang sahabiah ada pakai. Ada juga ulama yang mengatakan fath ini bukan khusus dengan cincin kaki tak. Cincin yang tidak ada permata. Tidak ada permata. Kalau cincin yang ada permata tu dia panggil khatam. Cincin tu pakai tangan juga. Tak apalah, kau mana-mana pun maknanya cincin lah, cincin. Dan mereka campakkan. Maknanya hak ni bui goni, begitulah. Dia perawi ni ada dua kata tadi. Abdul Razak dan Muhammad bin Bakar. Imam Ahmad ambil daripada dua orang, Abdul Razak dan Muhammad bin Bakar. Hak tadi kata fathah tadi, riwayat Abdul Razak. Adapun riwayat Muhammad Abu Bakar, dia kata fathataha. Maksud dia sama ya. Cuma ada ta tu tak ada. Maksud dia sama. Riwayat daripada Atha, dia kata aku bersaksi terhadap Ibnu Umar, terhadap Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas bersaksi terhadap Rasulullah. Dia kata dia menyaksikan. Dia kata gitu. Ni pula aku menyaksikan. Bukan dengar-dengar dak. Tengok sendiri. Gitu. Ibnu Abbas pun kata aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Fitr, yakni hari raya kita panggil puasa. Hari raya puasa. Fa salla, dia bersembahyang. Pada tu dia berkhutbah. Maknanya khutbah ni selepas sembahyang. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia pergi kepada orang-orang perempuan. Bila pun ada sekali dengan dia. Ibnu Katsir berkata, yakni perawi ni, perawi daripada Syu'bah. Haddatsana Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata Syu'bahnya sejauh pengetahuan Syu'bah, dia kata dalam khutbah itu, dalam ucapan itu, pada peristiwa itu Nabi SAW ada suruh orang-orang perempuan itu bersedekah. Mereka pun mulalah campakkan bagai-bagai kemah tu, bagai kemah kita kata, dalam kain. Riwayat yang satu lagi ni pun begitu juga. Riwayat daripada Ibnu Abbas sama maknanya. Lafaz dia tu tidak sama, tapi maksud dia, makna dia tu sama dengan hal tadi. Dia kata, Ibnu Abbas kata Nabi fikir, Nabi ingat dah muka ramai orang ni, orang perempuan ni duduk oleh belakang ni. Dia fikir, dia ingat perempuan ni tak sapa suara dia ke sana. Dengan sebab itu dia pun pergi mana tengah-tengah khutbah tu. Tengah-tengah khutbah tu, mengikut satu riwayatnya yang dipegang oleh ramai ulama, dia kata tengah-tengah tu dia jalan. Tetapi mereka kata ini khusus untuk Nabi SAW sahaja, orang lain tak boleh buat lagu tu. Sementara ada juga riwayat yang menyebutkan hak pergi ni selepas pada dia ucap pada orang lelaki, lepas pada tu dia pergi suku, lepas selesai. Kalau selepas selesai orang lain pun boleh. Dia pergi, dia pun bagi nasihat kepada mereka. Nasihat wa'az, mau'izah. Apa ni? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam Quran ada sebutkan mau'izah tu apa makna? Asal maknanya mau'izah ni satu nasihat yang kesannya sangat mendalam sehingga membuatkan orang itu menangis. Itu mau'izah. Menangis kerana takut ke, kerana kesal, kerana sedih ke, itu mau'izah. Sifat dia nya begitu.
Dan Nabi SAW suruh mereka beri sedekah. Maka adalah perempuan yang campakkan qurt. Qurt itu suban. Suban, anting-anting hak pakai di telinga. Hak pakai di telinga. Dan cincin campakkan ke dalam kain Bilal. Campakkan ke dalam kain Bilal. Cuma kita nak sebut di sini, iaitu dari segi pekoh. Ni suban ni kan. Suban ni pakai suban. Tebuk ke tidak? Tebuk ke tidak telinga tu? Ramai ulama mengatakan zaman sahabiah dulu tebuk juga telinga ni, dah pakai tu dengan tempat lubang tu lah tebuk. Maknanya boleh. Nabi SAW larangkan muslah. Muslah ni maknanya mencacatkan tubuh badan kita, rupa paras kita. Dia larang. Itu haram, dosa besar. Tetapi adakah ini termasuk dalam muslah? Tidak. Supaya juga kita bersunat kerak ke tu hak asalnya memang adalah kita kata tu kuluk tu, tetapi potong tu adakah termasuk dalam muslah? Tidak. Supaya juga ni tidak termasuk dalam muslah, untuk memudahkan orang perempuan. Sebab kalau pakai kapik, kalau kita kata kacik ke apa ke, boleh jadi jatuh. Benda yang berharga tu jadi rugi pula, sia-sia pula harta. Jadi kalau kita tebuk, lebih terpelihara. Dan ini tidaklah sampai mencacatkan rupa parasnya. Buat tebuk sikit. Dengan sebab itu dalam kitab fiqh mana-mana pun kata boleh, harus. Bukan molek dah, harus saja. Harus saja. Dalam kitab fiqh Hanafi ni pun dia sebut. Ni Syekh Zakaria yang buat ta'liq ni dalam kitab ni, dia kata qala Syami. Syami itu maksudnya Ibnu Abidin Asy-Syami. Dalam kitab dia apa ni, Raddul Muhtar, syarah kepada kitab Durrul Muhtar. Kitab fiqh Hanafi besar dan sangat muktabar. Dia kata apa? Tidak mengapa tebuk lubang telinga, tebuk telinga kanak-kanak perempuan, tidak mengapa, kerana mereka ada buat ni di zaman Nabi SAW tanpa ada bantahan daripada mana-mana. Kalau tak boleh, mesti Nabi tegur dah. Takkan tak tahu seramai gitu mah Allah buat. Di dalam kitab ini juga kata tidak apa bi khazmil am, tebuk telinga. Apa ni telinga? Hidung. Tebuk hidung tak apa juga. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i khilaf tentang hak dua ni. Telinga dan hidung ni ada khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi moleknya tak salah. Terutama hak hidung. Terutama hak hidung. Sebab apa? Dia tebuk-tebuk ni boleh jadi, kalau tak kena gaya kan, dia jadi borak, jadi kudihnya jadi cacat. Jadi itu termasuk dalam muslah. Tapi telinga ni biasanya gengeng sikit. Dia tidak sampai jadi gitu. Tapi kalau hidung tu bahaya. Tetapi ada juga yang buat tak ada apa, dia jadi berlubang sikit yang macam bekas jerawat gitu je. Macam bekas jerawat gitu. Tapi hak semoleknya tak sah. Tapi orang-orang di sebelah Pakistan apa dia pakai fiqh ni, dia pakai. Dalam I'anatul Talibin dia ada sebut, kitab fiqh Syafi'i ni ada khilaf sebut. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Dalam Asbah dia kata tidak mengapa, khilaf aula. Dalam kitab apa nama ni, Syarah Iqna Bujairimi, dalam fiqh Syafi'i dia kata tasqibuhu haram. Tebuk hidung ni haram pula dia kata. Jadi li'annahu jurh lam tad'u ilaihi hajah. Ini makna meluka ke orang dalam keadaan tak perlu. Tak perlu. Dalam riayah kitab fiqh mazhab Ahmad dia kata boleh untuk anak perempuan, tetapi tidak boleh lelaki. Maknanya perkara ini ada khilaf, ada khilaf. Ada khilaf. Bukan benda ni pengaruh Hindu ke apa ke. Tak, dalam kitab fiqh kita pun ada. Dalam kitab fiqh kita pun ada. Tapi baik tak sah lah hak hidung tu. Paling nak itu pun telinga. Hak telinga tu pun kalau boleh tak sah lah. Tapi kadang-kadang budak ni dia berani. Budak perempuan tu dia berani. Memang no. Tak apa dia. Kalau lagu tu tak apalah. Tapi kalau kita nak suruh tak payahlah.